Hari ni nak buat video untuk post kat TT. Lepas tu rasa macam otak seminit tak ada nak fikir tau. Macam ada hari dia lancar je, ada hari dia rasa macam tepu je. Ada hari tu tepu tu banyak daripada lancar tu. Semalam tenaga 3 hari ni. Hari ni rasa macam aduh, buat video pun pening nak cakap apa. Padahal dah benda tu dah hari-hari dah bercakap, bercerita macam produk jamu ni. Hari dah cerita ni, dah tahu dah, memang kita pun dah kesium benda ni kan. Hari-hari cerita, hari-hari beritahu, hari-hari manfaat dia, sampai dah tepu dah produk, sampai tak tahu nak buat apa dah cerita pasal produk ni. Tapi bila ada hari pun malas, bila nak bercakap tu depan kamera pun tak tahu nak cakap apa. Ada hari lancar-lancar, tak perlu skrip, lancar je. Sebab benda tu dah kita dah guna kan, dah pakai ada kostum. Tapi kadang kita boleh cakap kat TT ni, kita kena tapis sebab takut bila kita cakap lebih-lebih nanti kena mata, kena merit ke apa kan. Jadi kena fikir 50 kali untuk kita faham, orang lain faham, masuk tersirat dan tersurat tu. Aduh, payah juga kan. Kita biasanya kita cakap, kita tu bagi point je. Kita sebenarnya buat video ni nak bagi point yang faham. Okey, minum jamu ni nak mengurangkan keputihan, nak mengurangkan masalah angin. Tapi benda tu kita tak ada sebut. Jadi kita kena tukar-tukar words tu. Itu yang masalah sekarang ni. Kadang-kadang kena fikir 10 kali. Words tu kena up to date. Sebab dia TT ni cerdik kan. Aduh, tengah mikir juga kadang-kadang. Ada macam hari ni saya nak buat video, nak buat banyak video, tapi saya tengah tepu. Jadi saya tak tahulah, punya penat saya bersiap-siap.